Sihir ni ilmu sihir, tapi haram lah. Ada juga perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia, tapi sebab dia belajar nak buat benda yang luar biasa tu, ataupun benda yang mencari adat, dia mengoyakkan kita punya logika tu. Apa dia? Iaitu sihir. Ni dia boleh belajar. Sihir ni boleh belajar. Sihir ni dia sebenarnya mengabui ataupun mengaburi mata manusia, sehingga dia rasa macam betul benda tu. Jadi sihir ni boleh belajar. Biasanya sihir ni dipelajari dengan bantuan makhluk-makhluk gaib lah, seperti jin, syaitan. Biasanya macam tu. Jadi sihir dalam Islam hukumnya adalah haram, dosa besar. Bahkan dia murtad kalau dia memang menyembah jin, menyembah syaitan, dia murtad lah, keluar daripada Islam. Sebab tu orang yang buat sihir ni, dia biasanya hukuman dia hukuman mati lah dalam Islam. Tapi sihir ni apa? Perkara yang luar biasa berlaku kepada manusia sebab dia belajar nak buat benda tu. Dia belajar, dia memang ilmu lah. Sihir ni ilmu sihir, tapi haram lah. Dia belajar nak buat benda tu luar biasa. Contohnya dalam Al-Quran, Allah SWT ceritakan Nabi Musa AS berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Di Fir'aun dia ada ahli sihir. Ahli sihir tu dia buat apa? Dia baling tali-tali, lepas tu tali-tali tu semua orang nampak macam ular. Tapi dalam Al-Quran sebut orang nampak macam ular. Dia tak bertukar jadi ular, tapi orang nampak macam ular. Jadi semua orang takut lah tengok tali tu, tengok ular tu bergerak-gerak, semua orang takut. Tu sihir. Menyebabkan mata-mata manusia pada masa tu nampak sihir, nampak ular. Jadi Nabi Musa pun nampak macam takut lah. Tapi Allah SWT berwahyukan kepada Nabi Musa AS untuk baling tongkat dia, dan tongkat dia jadi ular betul. Tu beza dia. Mukjizat Nabi Musa, tongkat Nabi Musa jadi ular betul, dan ular tu boleh makan pula tali-tali tadi tu. Jadi nampak sangatlah tu bukannya bayangan, sebab dia boleh makan pula. Memang hebat semualah. Tu kata mukjizat, bezalah dengan sihir.